Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Afiq Aizat bin Mat Syukri bernombor metrik D2024113760 dari kumpulan A. Saya akan menerangkan mengenai Religion Market Model serta bagaimana teori ini memberi implikasi kepada sistem sosioekonomi di Malaysia. Religion Market Model ialah satu teori yang melihat agama seperti sebuah pasaran di mana institusi agama bertindak sebagai penyedia nilai dan perkhidmatan rohani, manakala masyarakat menjadi pengguna yang membuat pilihan berdasarkan keperluan spiritual mereka. Teori ini berpendapat bahawa kewujudan pelbagai institusi agama dalam satu masyarakat boleh mewujudkan suasana persaingan yang sihat. Persaingan ini mendorong institusi agama menjadi lebih aktif, responsif dan relevan kepada keperluan semasa masyarakat. Dalam konteks Malaysia yang berbilang agama, model ini menjelaskan bagaimana institusi agama berusaha menyediakan program pendidikan, kebajikan dan bimbingan moral yang mampu menarik penyertaan masyarakat. Apabila masyarakat terlibat secara aktif, ia membantu membentuk nilai sosial yang stabil, toleransi dan keharmonian sosial. Kesan pertama ialah dari sudut pembangunan sosial. Institusi agama seperti masjid, gereja, kuil atau NGO berasaskan agama sering menyediakan bantuan makanan, kelas agama, program belia dan perkhidmatan kebajikan. Ini secara langsung mengurangkan beban kerajaan dalam penyampaian sosial dan membantu golongan rentan meningkatkan kualiti hidup. Kesan kedua ialah dari aspek pembangunan ekonomi komuniti. Banyak institusi agama di Malaysia menjalankan program seperti kursus keusahawanan, koperasi, wakaf, zakat dan pengurusan sumber komuniti. Aktiviti ini membuka peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat setempat dan menggalakkan budaya bantu-membantu. Seterusnya, teori ini juga memberi implikasi kepada kestabilan sosial. Apabila institusi agama berfungsi secara aktif dan efektif, mereka memainkan peranan penting dalam membentuk etika kerja yang baik, mengurangkan salah laku sosial dan memupuk perpaduan antara kaum serta agama. Kesimpulannya, Religion Market Model membantu kita memahami bagaimana agama berperanan sebagai sebuah sistem kompetitif yang memberi manfaat kepada pembangunan masyarakat. Di Malaysia, model ini dapat dilihat melalui fungsi institusi agama yang bukan sahaja berperanan dalam aspek spiritual tetapi juga menyumbang kepada pembangunan sosioekonomi negara. Sekian, terima kasih.